Nampak macam banyak aktiviti menarik. Jom pergi buat liputan. Dah sampai? Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Kasih binti Zuri Nizam, kru TVSS anda pada hari ini. Saya dan kru TVSS yang lain berada di SMK Bandar Baru Putra. Jom saya bagi tahu apa yang ada di SMK Bandar Baru Putra ini. Jom! Korang nak tahu tak? Dekat sini ada pertandingan, pameran dan banyak aktiviti yang lain. Saya sekarang berada di pameran kraft tangan. Semua hasil kraft di sini cantik-cantik. Boleh tak Puan cerita sikit tentang produk yang dijual di gerai ini? Okey, saya buat barang kait. So, pelbagai barang lah. Untuk ada keychain, ada Tupperware cover, handbag, coin bag. Budak kecil pun boleh pakai, budak dewasa pun boleh pakai. Adakah semua keychain ini dihasilkan sendiri? Ya, saya buat sendiri. Wow, banyaknya gerai jualan dekat sini. Nak membelilah. Jom. Wah, meriahnya dalam dewan ini. Jom kita saksikan apa yang ada dalam ni. Apa benda yang menarik dalam hasil kerja awak? Okay, so kita ada buat kotak pizza yang bernama Budis Pizza. So kat sini kita orang ada buat kotak pizza yang telah DIY kan. So kat sini ada aluminium foil untuk menghangatkan pizza tu. Kadang kan kadang kan pizza selalu keras kan. Keras dan sejuk. So kita orang dah bubuh ni lah. Lepas tu kat sini ada tempat sos dia. Tempat sos dia boleh lah letak macam-macam. Ada mayonis, cheese macam tu. Kotak dia tak boleh pegang kan. So kita dah modifiedkan dia untuk boleh pegang. Macam ni. Ada tak kesukaran semasa membuat pameran? Oh, ada. Ada Tali. tali. Bila tali ni kita orang buat, dah senang cabut lah. Mula-mula Untuk kita orang lapis. nak guna surat khabar. Tapi surat khabar tu cepat koyak kan. Jadi kita orang hati guna ni. Terima kasih. Apakah bentuk poligon yang terdapat di kedua-dua masjid ni? Poligon ni dia bentuk yang flat. Bentuk yang tak ada sisi, tak ada tapak, tak ada tinggi, tak ada lebar. Dia hanya bentuk sahaja. Ada hexagon, segi 4 sama, segi 4 tepat dengan segi 3. Terima kasih. Begitulah kemerahan Carnival E-Night yang dibawa kepada anda. Saya, Kasih, bersama kru TVSS ingin mengucapkan terima kasih kerana menonton. Jumpa dalam liputan selanjutnya. Sekian, terima kasih.